apakah harapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Tanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang antara pemimpin pertama yang dapat menghimpunkan kedua-dua kuasa besar, Presiden Xi Jinping dan Donald Trump di Malaysia nak di masa ketegangan perang tarif. I think that's an exceptional feat dan penghormatan yang besar bagi Malaysia dan meletakkan kita dalam kedudukan middle power yang sangat unik. Persoalan susulan saya, tamatnya kepengurusian ASEAN, persoalan saya, what are the measurable outcomes yang telah berjaya kita capai dan apakah harapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas kita tamat kepengurusian ini, bagaimana with your own personal rapport dengan pimpinan utama Blok Barat dan juga Blok Timur Tengah supaya kedudukan Malaysia sebagai middle power ini tidak hilang apabila kita tidak lagi menduduki jawatan kepengurusian ASEAN. Terima kasih. Terima kasih, Boa. Sebenarnya memang suatu hal yang agak rumit kita kendalikan, terutama dengan kehadiran Amerika, Rusia, China dan negara yang nampak punyai ada hubungan yang agak tegang. Apakah kemungkinan kita dapat teruskan peranan seperti pengurusi yang berlaku pengurusi ASEAN? Tentunya tidak, kerana status itu kita terima perubahannya. Tetapi hubungan Malaysia dan hubungan antarabangsa baik negara Arab, Asia, Amerika, Eropah, Rusia rupanya masih baik, ya. Umpamanya dengan Presiden Putin itu hubungan langsung dengan kita, walaupun tidak disenangi oleh banyak negara Eropah. Dengan EU kebelakangan ini mereka telah percepatkan proses rundingan trade yang terhalang sekian lama. Mereka mahu percepatkan untuk selesaikan di akhir tahun ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Afrika dengan Latin America, dulu bahawa mantan Perdana Menteri Tun Mahathir memberi tumpuan kepada Afrika bila ada mesyuarat G20 di Selatan Afrika. Saya akan ambil kesempatan untuk juga melawat satu dua negara Afrika untuk meletakkan peta dan kepentingan Malaysia di Afrika selain di Latin America, kerana Presiden Lula itu adalah di antara sahabat dan rakan baik kita.